mewakili seluruh rakyat Malaysia tentang kenaikan bil elektrik melambung tanpa henti. Rakyat ni mahukan penyelesaian, bukan alasan. Kalau betul ada apa-apa teks atau cukai, mohonlah jelaskan dengan rakyat. Dan menekan rakyat di bawah ni untuk dibayarnya. Dan saya minta juga jasa baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia gunakan ketegasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti dalam video klip ni. Saya nak bagi tahu 2 minggu kita panggil dia. Dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak kita panggil, kita pergi betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Ini takut semua. Cakap orang kampung bukan main. Fitnah macam-macam. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata boleh panggil TMB dan juga minta TMB cari cara untuk turunkan kadar tarif elektrik. Sebab apa? Kami semua rindu ketegasan Yang Amat Berhormat ketika menjadi pembangkang ketika ini. Yang Amat Berhormat, kami minta tolong Yang Amat Berhormat untuk tengok kadar tarif elektrik yang hari ini semakin hari semakin naik dan membebankan rakyat di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Fatih YouTuber. Sejak kebelakangan ni, saya perasan satu topik yang semakin sangat diperkatakan dekat media sosial Malaysia. Kemana sahaja saya tengok, ramai yang berkongsi bil elektrik mereka. Ada yang terkejut karena jumlahnya meningkat. Ada yang mula membandingkan bil bulan ni dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan ada juga yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi saya pun mula mencari pelbagai perkongsian daripada orang ramai, membaca penjelasan dari yang dikongsi dan cuba memahami isu-isu ini daripada pelbagai sudut. Persoalannya adalah, adakah bil elektrik ini benar-benar semakin membebankan atau adakah terdapat perubahan pada cara pengiraan tarif? Corak penggunaan elektrik atau faktor lain yang ramai masih belum faham. Kita sekarang ni bukan nak salahkan mana-mana pihak. Kita akan tengok sendiri video-video yang sedang viral, dengar pengalaman orang ramai dan bandingkan dengan penjelasan rasmi supaya kita dapat gambaran lebih jelas. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Ada seorang hero di Malaya kita ini selalu bercakap untuk menurunkan harga minyak, harga elektrik dan turunkan kos sara hidup. Untuk elektrik, orang tersebut sebut nak panggil toke-toke besar, nak bagi minum air teh tanpa gula. Saya masih ingat ayat tersebut. Dan sebut akan bagi masa 2 minggu untuk bagi cadangan. Bagaimana pula boleh menurunkan harga elektrik? Seluruh rakyat Malaysia tentang kenaikan bil elektrik melambung tanpa henti. Beberapa hari lagi menjelang pilihan raya Negeri Sembilan, bila isu bil elektrik melambung tanpa henti, nampak macam parti politik Pakatan Harapan masih buat-buat tak tahu. Bila saya tengok beberapa perkongsian macam ni, saya jadi tertanya-tanya kenapa ramai sangat bercakap pasal bil elektrik belakangan ni. Adakah ramai yang sedang berdepan dengan perkara yang sama? Atau ada sesuatu yang saya belum faham. Hati-hati siapa yang bil elektrik melambung bulan ni. Pastikan bacaan ni betul sebelum bayar. Pastikan you check dulu bacaan kat meter and bacaan kat bil tu sama ke tak. Kalau sama maksudnya okey. Tapi kalau bacaan kat bil lagi tinggi, maksudnya pembaca meter salah ambil bacaan. So you terus call TMB buat aduan dan nanti dia akan hantar bil baru yang betul. Setakat ni kita dah tengok pengumuman. Kita dah dengar pengalaman orang ramai. Dan kita juga dah lihat beberapa pandangan yang berbeza. Sekarang persoalannya adalah apa sebenarnya yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku? Adakah semuanya berpunca daripada kenaikan tarif atau penggunaan elektrik? Atau macam mana? Jom kita tengok lagi. Korang tahu tak macam mana nak baca bil elektrik korang? Kalau tak, meh kat Yun aja. Sekarang semua menggunakan MyTNB app. Korang buka MyTNB app and then korang tekan bil. Ini contoh bil Mek Yun. Kita punya details. Dekat sini pula kita punya account details, ada tarif bil, tempo bil semualah. Okay, bila korang scroll ke bawah, yang ni adalah electric usage dan tarif kita. Untuk 1 hingga 200 kWh, Mek Yun kena bayar RM43.60 dan seterusnya. So kat sini adalah pecahan untuk jumlah bil kita. Charge penggunaan bulan semasa RM408. Campur dengan service tax 6%, campur dengan KWTBB, so jadilah total RM426.62 yang Mek Yun kena bayar. Paling penting kita kena jimat elektrik, betul tak korang? Jangan jadi macam Mek Yun 400 lebih. Tapi yang ni bil lama, okey, bulan ni dah kurang sebab Mek Yun jimat elektrik. Kalau switch tak pakai, jangan lupa off. Apa lagi tips korang untuk jimat elektrik? Bila saya tengok beberapa pandangan berbeza macam ni, saya rasa isu ni bukan semudah yang kita sangka. Ada yang kata bil naik walaupun pengumuman hampir sama. Ada pula yang nasihatkan supaya semak bacaan meter terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita terus buat kesimpulan, elok kita faham dulu apa sebenarnya yang mempengaruhi
jumlah bil elektrik. Selepas tengok semua ni, saya rasa isu bil elektrik memang patut diberi perhatian. Tapi pada masa yang sama, kita juga tak boleh terus buat kesimpulan hanya berdasarkan satu atau dua pengalaman. Sebab setiap rumah beza corak penggunaannya. Itulah kita perlu lihat isu ni secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu video atau satu perkongsian. Jom kita teruskan dan tengok beberapa penjelasan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat banyak mesej daripada orang kampung dan semua kawan-kawan yang komplain tentang tiba-tiba bulan ni dan bulan lepas nak bayar bil elektrik macam seakan melambung tinggi. Sedangkan penggunaan seperti biasa, tetapi bila nak bayar tu seolah-olah dia macam satu kali ganda, ada tambah 50%. Jadi saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga TNB untuk menjawab, adakah tarif elektrik ni dah dinaikkan ataupun tidak? Kalau tidak dinaikkan, jadi kenapa tiba-tiba rakyat terpaksa bayar yang sangat tinggi ni? Jadi, dan tinggi ni bukan tinggi yang sikit, bukan 2%, 3%, tapi tinggi ni yang agak melampau dan menekan. Baik, setakat ni kita dah dengar pelbagai pandangan. Ada yang kata bil meningkat walaupun penggunaan sama, ada juga yang kongsi cara menyemak bil dan bacaan meter. Sekarang, saya nak cuba faham satu demi satu apa yang sebenarnya yang sedang berlaku. Anda guna smart meter kat rumah atau premis perniagaan? Mohon skim time of use untuk jimatkan bil elektrik. Skim time of use atau TOU akan bantu anda urus penggunaan elektrik dengan lebih efisien supaya dapat kadar bil elektrik yang lebih rendah. Dalam skim ni, anda akan dikenakan kadar tarif lebih tinggi pada waktu puncak, iaitu pada hari Isnin hingga Jumaat bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Pada waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah pada jam 10 malam hingga 2 petang untuk hari Isnin hingga Jumaat. Hari Sabtu hingga Ahad pula, anda boleh nikmati kadar tarif rendah sepanjang hari. Jadi, anda boleh guna aktiviti yang guna elektrik tinggi macam cuci pakaian, memasak atau operasi perniagaan kecil-kecilan pada waktu ni. Anda boleh join skim ni secara online di portal TNB di www.mytnb.com.my atau secara manual dekat kedai tenaga TNB yang berdekatan. Share video ni pada kawan dan keluarga anda supaya mereka pun tahu juga. Follow Settle.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari. Bila saya tengok semula semua perkongsian tadi, saya nampak satu perkara yang amat menarik. Ramai yang terus anggap bila bil naik mesti ada masalah. Tapi hakikatnya, kita karena tengok dulu apa yang sebenarnya berlaku, adakah penggunaan elektrik di rumah memang bertambah? Adakah cuaca yang lebih panas menyebabkan penghawa dingin digunakan lebih lama? Atau adakah terdapat perubahan lain yang mempengaruhi jumlah bil? Sebab tu, kita tak boleh terus membuat kesimpulan hanya dengan melihat jumlah perlu yang kita bayar. Patutlah bil elektrik rumah korang mahal. Korang tak buat cara macam ni. Kalau korang nak jimat penggunaan elektrik rumah korang, korang buat ikut cara macam ni. Nombor 1, aircon. Paling ramai salah guna. Aircon kalau korang nak jimat dia punya elektrik, korang kena set dia punya suhu 24 sampai 26 degree je. Jangan turun lagi daripada tu. Dalam masa yang sama, korang nak cepat sejukkan ruang dalam bilik tu, pasang kipas. So bila bilik tu cepat sejuk, penggunaan elektrik untuk aircon tu kurang. Kalau dah tahu korang pasang aircon, tutup tingkap semua. Aircon pasang, tingkap terbuka, aircon keluar lah bila bilik nak sejuk. Kalau cerita dekat dapur pula, korang kena make sure peti ais tu bagi dia jarak 10 cm daripada dinding. Kita nak pengaliran haba daripada peti ais tu efisien. Lagi satu, peti ais korang jangan sumbat banyak-banyak sangat sebab dia akan makan elektrik yang lagi banyak untuk sejukkan peti ais tu. Kalau korang basuh baju, jangan basuh baju sikit-sikit, kumpulkan semua dan basuh sekali. Itu lagi jimat. Dan bila korang nak gosok baju pun sama juga, jangan gosok sikit-sikit, kumpulkan semua baju dan gosok semua sekali. Dan kalau korang nak beli whatever produk elektrik, make sure ada label 5 bintang sebab appliances yang macam ni dia lebih cekap tenaga. Kalau korang nak turunkan bil elektrik rumah korang, ikut je semua tips yang aku dah sebut ni. Satu lagi, perkara yang ramai sarankan ialah semak bacaan meter. Kadang-kadang, daripada situ kita boleh bandingkan sama ada penggunaan elektrik memang meningkat ataupun tak. Langkah ni memang mudah, tetapi ramai yang terlepas pandang. Jadi itulah antara perkongsian yang saya kumpulkan hari ini. Saya harap video ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang isu bil elektrik yang sedang diperkatakan. Apa pula pengalaman korang yang tengah nonton video ni? Adakah bil elektrik anda turut berubah sejak kebelakangan ni atau masih seperti biasa? Kongsikan pendapat korang di ruang komen. InsyaAllah saya akan baca dan kita bincangkan bersama dalam video yang akan datang. Kalau anda suka kandungan macam ni, jangan lupa bagi like, subscribe dan aktifkan lonceng supaya anda tidak terlepas dari video seterusnya. Terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.